Ambil rasuah, solat tak terima 40 hari. Jadi tak perlu solat ke Ustaz? Mohon pencerahan. Makan rasuah, solat tidak diterima, Allah tak terima semayang apa semua. Ni orang tak takut dah. Mu sebut tak terima semayang ke, masuk neraka ke, jadi kafir ke, orang tak takut dah. Faham lagi? Ini zaman dia. Kenapa? Kerana orang tak percaya dah dengan agama. Orang yang takut tu dia percaya. Kita ni sekarang takut rasuah, takut makan haram. Kerana kita percaya. Percaya apa? Adanya azab di akhirat. Golongan sekarang, dia tak percaya dah. Dia pura-pura saja Islam. Faham? Tidak ada dah rasa takut, kepercayaan dalam hati dia. Lepas tu dia gomor. Faham? Tak apalah rasuah walaupun orang tak terima sembahyang, tapi rakyat terima dia. Rakyat lantik dia jadi pemimpin. Faham lagi? Sekarang Tuhan tak terima sembahyang, rakyat terima dia sebagai pemimpin. Lagi banyak rasuah, lagi tinggi jawatan. Betul tak? Tu hal dia. Kita bukan mereka. Kita orang-orang mukmin, orang-orang beriman. Orang beriman, kepala otak tak sama dengan orang kafir. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun. Adakah sama orang beriman dengan orang kafir? Tak sama. Kita di sini untuk takut kepada Allah. Maka rasuah ahli neraka. Tak kira mu menteri, mu raja, mu siapa, al-murtashi wa rashi finnar. Orang yang terlibat dengan rasuah, member of the hell, ahli neraka. Faham? Baik. Kalau kita dengar ada hadis mengatakan tidak diterima sembahyang, tidak diterima sembahyang, adakah balik tak bayar sembahyang? Contoh makan haram, minum arak. Contoh kita pergi rumah tenung nasib. Contoh pergi rumah dukun yang bercerita soal yang gaib. Nabi kata man atakahinan lam tuqbal salatuhu arba'ina yauma. Barang siapa pergi kepada tukang tenung, maka tidak diterima sembahyangnya 40 hari. Faham? Begitu juga dengan minum arak atau makan benda yang haram. Ingat kalau kata tak terima 7 hari ke 40 hari ke, balik wajib sembahyang juga. Dan mana 40 hari tidak diterima, 40 hari itu tidak ada pahala di akhirat. Sembahyang wajib. Dan dia bila dia balik 40 hari dia sembahyang, tetap tidak diterima, di akhirat dia tidak lagi disoal tentang sembahyang tersebut. Itu maksudnya. Faham lagi? Wajib sembah, wajib sembahyang.